So hi guys, so welcome back to our podcast Fresh Talk. So bersama saya lagi host anda, Nazhana. Okay, so untuk episod kali ni, saya bagi sneak peek minggu lepas tak ada kan, episod sebelum ni tak ada bagi sneak peek kan. So kita nak cerita lah, benda ni yang paling Freshie paling banyak tanya soalan. Even dekat dalam group Freshie pun banyak tanya, Min macam ni ada ke ya, macam ni macam mana. So kita akan jawab semua persoalan tu dalam episod kali ni. So kita ada kita punya speaker yang hari ni adalah satu kelainan. Kita jemput. Saya kenalkanlah sebab ada yang kita dah jemput episod sebelum ni. Macam Shaznil, kita tahu kalau siapa yang baru tengok episod 2, boleh tengok episod 1 untuk tengok kita punya pengenalan speaker-speaker kita. Kita ada Shaznil, wakil daripada PPSP. Fuad, wakil daripada PPSK, dan sekarang kita terbangkan Amir, wakil daripada PPSG. So Amir adalah student dental tahun kedua. Okay, so batch saya dengan Fuad jugalah. Okay, Shaznil masih kekal menjadi otai dekat sini. So kita tengok macam mana diorang menjawab soalan-soalan saya. Okay, so tanpa buang masa lah, kita kali ni kita nak borak sikit pasal kelab persatuan dan juga aktiviti-aktiviti yang kata luar daripada study lah. Kita tak bincang pasal study hari ni. Okay, so dekat dalam setiap uni, kita mesti akan dengar pasal pengumpulan merit. So dekat USM, kita tak panggil merit tu as merit. Kita panggil dia MyCSD, mata MyCSD. And kita punya cara pengiraan ikut peringkat dan kita akan diberikan mata. Mungkin 5, 10, 20 dan sebagainya. Kita tak pakai percentage lah sebab saya dengar. Macam UiTM, tak silap dia pakai percentage 0.5, 0.1 macam tu. So sebenarnya dia agak orang kata macam susah nak kira apa semua kan. So kat sini jangan risau, MyCSD ni senang je nak kira. Dan korang boleh tengok dekat portal student kita, dekat campus online tak silap kan, campus online login, kita boleh check MyCSD kita. Okay, so tanpa buang masa, kita nak bersoal jawab lah dengan kita punya panel-panel hebat hari ni kan. Okay, so nak tanya lah, first orang tanya, kenapa penting sangat join kelab persatuan ni? Apa yang kita dapat daripada join kelab persatuan ni sebenarnya? Adakah semata-mata nak kumpul MyCSD ataupun ada benda lain? Okay, kali ni saya nak mulakan dengan Fuad lah kan. Sebab hari tu episode sebelum ni Fuad jawab balik lah kan. Saya nak bagi Fuad jawab dulu. Okay, Fuad sila kan. Okay, pertama-tama saya nak cakap lah. Sebenarnya MyCSD ni penting untuk kita juga lah. Sebab macam mana cakap, dan kita graduate, kalau untuk student USM, kita graduate, kita akan ada 2 borang kita dapat lah. Satu borang untuk akademik lah, satu lagi untuk borang MyCSD. Jadi dua-dua ni akan dapat lah. Kalau salah satu MyCSD kita tak bagus, macam untuk borang MyCSD kita tak dapat, jadi macam tak silap saya tak boleh graduate lah. Sebab ini macam saya dengar lah. Ya, kalau macam tak mencapai limit ke. Betul. Jadi memang tujuan MyCSD ni, SM nak student SM kan, maksudnya SM nak kita student aktif lah, bukan setakat dari segi akademik. Maksudnya dari segi luar akademik, macam program-program ke, ada kelab persatuan yang kita join ke apa. Dan ni fakta lah, MyCSD ni maksudnya My to My lah. Kalau CSD ni Continuous Student Development, iaitu program ni ada Universiti Sains Malaysia lah untuk nak recognize dan record student involvement dengan development program lah semasa study diorang dalam USM, masa study dalam USM tu je. Tapi kalau korang macam dah start berbaur dengan USM, kadang-kadang korang jumpa staff USM, lepas tu kadang macam buat program tiba-tiba ada dengan macam MyCPD. Itu pun lebih kurang je, sama je. Betul. MyCPD ni lebih kepada profesional lah, maksudnya pada staff USM, macam lebih kepada yang dah bekerja. Betul. Jadi macam diorang pun ada kredit juga, merit-merit dan sebagainya lah. Jadi nampaklah diorang aktif, bukan setakat bekerja saja. Mungkin diorang aktiviti dalam USM ni sekali. Itu je. Betul. Dan saya rasa dia macam ada correlated lah sebenarnya MyCSD dengan yang macam CPD tadi tu kan. Dia macam nak bagi kita biasakan sama diri. je. Ya, betul, sama je. Cuma MyCSD tu kita guna dalam USM, kita punya nama brand dia macam tu lah. Tapi teori kita sama je. Betul. So Fuad, sangat macam orang kata penerangan yang sangat baik, sebab saya pun sebenarnya tak tahu pun nama penuh MyCSD tu apa. Saya macam sebut MyCSD kan. Sebenarnya kalau search pun boleh je jumpa.
kena rajin Betul. lah. Saya tak rajin macam tu lah. So, terima kasih Fuad sebab memberikan apa orang kata penjelasan yang sangat detail tentang MyCSD. So, memang betul-betul kita join kelab persatuan sebenarnya kita memang kena kumpul MyCSD tu untuk kita nak graduate lah nanti kan. Kalau tak cukup MyCSD, tak boleh graduate as tu lah. So, sebenarnya ada lagi kenapa sebab-sebab lain kena join kelab persatuan dan ada sebab-sebab lain kenapa kita perlukan merit MyCSD tu. So, mungkinlah kita boleh tanya Syaznil. Syaznil, cuba share sikit. Selain tu, apa sebabnya kena join kelab persatuan dan apa yang perlu, kenapa kita kena ada MyCSD ni? Okay. Jawapan yang saya akan bagi ni agak, orang kata, agak jauh ke depan lah. Boleh. So mungkin kadang-kadang kita punya freshie ke ataupun student semasa kita ni dia macam tak nampak sangat, tapi sebab saya pun kira dah sebenarnya kan bila kita join program ni kan, dia sebenarnya memang bantu kita punya indirectly lah, bantu kita punya kerjaya, kita punya kerja masa depan, sebab dia adalah salah satu persediaan kita untuk alam pekerjaan. Kita kata kan, contoh macam kita pun tak sure lah kan apa kerja kita akan diletakkan, tapi sekurang-kurangnya daripada tu persediaan kat situ kita adalah macam kita tahu macam mana nak buat pengurusan, nak deal dengan orang, macam mana nak deal dengan ni lah administration semua, dan paling penting sekali macam mana kita nak buat improve people skill lah. So sebenarnya MyCSD tu it's just orang kata mata scoring untuk betapa kita how active we are je. Tapi kita kena balance lah. So katanya sebenarnya utamanya kita join program persatuan ni kita nak bina soft skill kita lah kan. So macam Syazni katalah, Syazni pun antara orang-orang yang selalu muncul dekat mana-mana program seperti Fuad saya mention dekat episod 1. So dia kata memang yang saya jemput jadi speaker ni semua memang muka-muka yang selalu mendapat komen lah, muka-muka awam yang selalu ada kat program, yang jadi pengarah, yang jadi bendahari, jadi memang exco. So kata memang orang-orang hebat yang diorang ni sebenarnya boleh cater dua-dua. Study, akademik dengan juga program-program ni. So macam Syazin kata soft skill untuk kerja. Sebab nak kerja, kita bukan kerja saya saja. Kita memang kena ada skill dalam manage kita punya organisation. Sebab kita dah bekerja pun, kita ada organisation kita sendiri. Kita kena belajar benda tu. So daripada kelab persatuan ni lah sebenarnya, kita belajar benda-benda macam tu. Sebab kalau kita memang study semata-mata, kita memang takkan expose dengan benda-benda macam tu. So, kita dah dengar daripada Fuad, kita dah dengar daripada Syaznil. Kita nak dengar lah daripada speaker khas kita. Untuk episod 2 ni, saya jemput lah saudara Amir untuk cerita sikit kenapa pentingnya join kelab persatuan ni. Amir, silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar kan? Waalaikumsalam. Saya tiba-tiba je respon episod 2. Saya nak apa benefit lah kita join kelab dan persatuan ni. Okay. Apa yang saya bagi ni berbeza lah dengan Fuad, dengan Syaznil, sebab saya punya ni alasan yang klise je. So, tujuan kalau untuk saya lah, kepentingan untuk saya join kelab persatuan ni, saya nak tambahkan connection. Saya nak tambahkan kawan-kawan. Betul tak? Saya setuju. Sebenarnya hidup uni betul, itu hidup kita. Tapi kita pun kena bersosial dengan orang. Betul. Dan MyCSD tu pada saya is macam reward lah. Macam self-accomplishment. Contohnya macam kalau kita join satu club tu, kita dapat berapa mata-mata ni kan. Tapi pada saya tak pandang sangat MyCSD. Saya cuma pandang macam, ada banyak orang kita boleh kenal. Sebabnya orang-orang yang dekat dalam kelab tu berbeza kos. Kita ada budak medik, budak dental kan. Macam Nas pun tahu kan, kita join banyak benda. And kalau untuk freshie, kalau nak tahu, dekat USM ni kita ada 3 school paling penting lah. Health, dental, medik. Maaf saya. Dan kita tak selalu berjumpa tau. Kita hanya berjumpa kat dalam siswa je. So kelab dan persatuan ni dan juga event yang dianjurkan dekat USM ni is one of the way kita boleh bersosial dengan orang selain kos kita. Kita boleh menambahkan perspektif baru. Kita boleh berbincang, kos kau buat apa, ni macam tu lah. And seperti yang saya kata, MyCSD ni is your macam self, aku dah penat-penat join event ni. Saya dah penat-penat buat kelab ni kan. So is your self accomplishment lah. Dan dia berkait rapat dengan apa yang Syaznil dan Fuad cakap tadi is macam bantu your career and your basically your
reputation lah dekat USM dan di luar USM. Betul. Saya nak tambah Okay. sikit lah. Setuju. Okay, Puan nak tambah. Macam Silakan. betul lah cakap Amir, sebab mostly sebab saya kenal Saznil, Amir, Nas pun sebab saya join banyak program lah. Jadi Betul. macam kalau saya tak join Rakam Masjid ke apa, dia macam tak akan jumpa Saznil lah. Betul. Oh, Fuad Mungkin Rakam ada Masjid. jodoh jumpa lah. Hebat kan? Saya banyak join banyak program, jadi macam Amir pun saya kenal pun program juga. Saya boleh, saya nak tambah. Dia basically kan kalau join program ni, dia macam mana cakap, you akan dengan orang yang berbakat juga. Bukan kata siapa yang nak join program tu, bukan ni tak ada paksaan pun sebenarnya. Tak wajibkan apa. Tapi bila you buat program dengan orang yang orang kata berbakat, yang bukan you saja tahu, you akan work together with all the great people. Macam tu lah. So memang orang kata experience is very enjoyable lah. Begitu je. That was very, orang kata sangat memotivasikan. Kita punya flashy. So macam saya tak expect episod kali ni dia sangat macam ada aura lain, aura ke-19 macam tu lah. Katanya kita baru intro. So macam dah cerita macam-macam kan. Sebenarnya dah banyak dah kita cerita pasal kenapa kita join Kelab Persatuan. Tapi macam tak best lah, kita cerita kelebihan-kelebihan, kita tak cerita pun sebenarnya. Ada kelab apa je kat USM ni kan. Tadi ada mention Rakam Masjid lah, apalah kan. Nak tanya lah juga kan, masing-masing pernah join kelab apa kan, pasal buat apa. So sebenarnya saya nak sedikkan lah sebelum tu, sebelum kita pergi kan, selepas ni nak cerita ada kelab apa, saya nak cerita juga kenapa kita kena ada MyCSD. Sebab kita kat USM ni, mesti orang akan tanya pasal accommodation. So accommodation ni, kita akan diurus sedia di bawah Majlis Penghuni Desa Siswa. So kita punya desa murni nurani. So dekat mana-mana kampus pun kita akan ada benda ni, MPD ni. So untuk kita dapat accommodation, kita kena ada mata MyCSD yang anjuran MPD ni lah. Tapi kalau tak ada pun, sebab kita khas dekat kampus kesihatan, saya nak bagi berita baik lah ni. Kampus kesihatan, MPD menawarkan accommodation sepanjang pengajian. Tapi dengan syarat kalian mohon. Kalau tak mohon memang tak dapat. Ataupun kalau dah dapat pergi tekan reject, memang tak dapat. Nak katanya kita ni beruntung sebab dekat kampus kesihatan ni memang semua bilik. Orang kata kita terlebih bilik. So MyCSD ni antara salah satu platform kita gunakan untuk apply nak bilik mana. Nak bilik single memang kena ada MyCSD daripada MPD. So saya ni sebenarnya pun antara apa orang kata majlis jawatankuasa dekat dalam MPD lah. So saya promote dah sikit kan, MPD apa kan. So siapa yang nak join, nak dapat mata MyCSD bawa MPD, boleh join MPD untuk sidang yang akan datang. Datang je, interview macam biasa. Okay. So ya. Saya dah terpromote awal lah pula kan. So tapi tak apa, kita akan masuk ke slot seterusnya, cerita lah apa sebenarnya kelab dan persatuan yang ada dalam USM. Kalau nak cerita yang luar USM yang pernah korang join pun tak ada masalah. Okay, so kita tanya balik. Kita ikutlah round tadi kan. Okay, Fuad cerita dulu. Ni antara orang yang banyak join program ni. Ceritalah ada apa kelab persatuan yang ada. Okay, banyak lah, tapi macam nak cerita tu insyaAllah lah. Saya akan ingat semua lah. Macam pertama macam saya akan memang saya join kata MPP lah, Majlis Perwakilan Pelajar. Itu memang kekelab lah, lebih kepada macam satu badan kan, badan untuk perwakilan pelajar. Betul. Tapi itu macam dikonsider sebagai kelab jugalah. Sebab dia macam ada program under MPP kan. Banyak juga program under MPP dalam USMKK ni. Jadi itu salah satunya. Dan mostly saya kalau join program under MPP ni, dia sebagai AJK biasa lah. Tak banyak apa sebab nak bagi peluang kat orang lain ke, tak ada lah, gerak je. Cuma macam nak belajar lah macam mana cara kerja MPP, buat kerja dan sebagainya lah. Dan memang yang kedua MPD tu memang tapi sebab saya tak join lah yang tu. Kalau yang sebelumnya macam Rakam Masjid saya dah mention tadi kan. Itu pun sebab saya tengok macam Rakam Masjid dengar dari sini-sini macam aktif dan macam boleh lah consider sebab saya nak develop sikit saja kan dalam betul. Mengurus program dan sebagainya lah. Dan memang Rakam Masjid antara satu kelab yang paling banyak paling banyak program. Dia macam almost every week ada program. Tak almost every week tapi macam kerap lagi lah daripada dia nak kata, sebab tu saya kata almost every week. Dia kata dia macam benda tu orang kata tak pernah putus. Macam RM ni akan sentiasa muncul walaupun even program berbuka puasa. Itu program juga. So macam RM ni sangat dah orang kata banyak, macam orang kata proaktif sangat lah. So boleh join RM, datang je interview, jangan risau, insyaAllah dapat. Yang tu lah katanya kan. Kami tak makan orang.
Memeriahkan Okay. masjid. Fuad Rakan masjid. ada ada naik jadi apa-apa ke dekat rakan masjid lepas ni? Ada. Ah, Kalau saya lepas ada macam sebagai AJK, bukan AJK, maksudnya macam ahli untuk Biro Tarbiyah. Biro LUQ, tarbiyah. Lajnah Usron dan Nakobah lah. Bukan Biro betul. Tapi dan saya sebagai bendahari lah untuk program untuk biro tu. Tu sebab baru belajar lagi, macam kita ambil jawatan kecil lah. Tengok dulu macam program tu okey, kelab tu okey ke tak. Lepas tu barulah macam boleh ambil jawatan yang besar-besar sikit kan. Betul. Kita Ni pun try sekarang macam dah cubalah try nak apply jawatan besar-besar lah, MT lah basically. Macam sebab saya pun macam betul. Sebab saya untuk sidang ni 2005-2006 rakan masjid saya menjawab sebagai setiausaha kerja. Tinggi-tinggi. Tak tinggi mana lah, tapi okey lah kata. Boleh lah. Okay, good. Setiausaha sebenarnya kerja yang paling saya tak boleh buat lah. Saya bukan otak. Saya pun sebenarnya macam korang sikit pengalaman, tapi nak macam dia terpilih dia macam kita belajar kan. Sahut cabaran tu. So good luck lah Fuad untuk sidang kali ni rakan masjid. So siapa nak masuk rakan masjid, insyaAllah Fuad akan ada bersama anda. Tak risau. Okay, next saya nak tanyalah Syazniel kan. Syazniel pun antara senior saya juga dekat dalam rakan masjid. Dia orang kata antara orang yang kita boleh nampak juga di mana-mana. So Syazniel boleh tak cerita sikit apa lagi kelab yang ada ataupun pengalaman Syazniel dekat dalam kelab-kelab yang ada kat USM ni? Okay. I just nak tambah sikit-sikit lah untuk yang rakan masjid tu. So untuk pengetahuan freshie semua, untuk sidang terbaru ni I tak cadang pula. I tak ambil lagi lah. Saya dah kira stop bagian rakan masjid. Tapi sebelum ni saya pegang jawatan exco lah untuk lajnah lajnah intelektual dan kepimpinan lah. So yang tu kalau nanti you guys boleh lah find out more. Dia banyak sebenarnya lajnah dalam rakan masjid. Mana-mana yang you guys prefer lah nak masuk tu. Betul. Dan setiap lajnah ni memang actually salah satu sebab kenapa rakan masjid ni aktif ni sebab setiap lajnah ada aktiviti masing-masing. So dia memang reach out to most students. Semua memang program kita akan tu lah. Especially orang kata paling laku lah waktu bulan puasa. Betul. So itu sajalah I nak tambah untuk rakan masjid. Untuk kelab lain saya ada join jugalah for kelab Kosispa. Kosispa ni adalah Kosispa ni pun antara yang famous sebenarnya dan sebenarnya agak risky untuk kita as healthcare student. Tapi saya suka yang topik ni. Syazniel cuba cerita sikit sebenarnya apa cabaran dan kelebihan menjadi Kosispa ni. Okay. Kosispa ni sebenarnya kalau nak tahu sikit lah. Dia basically betul lah Kosispa nama panjang dia mahasiswa ni lah pertahanan awam. So dia Civil Defence Force lah. Iaitu kira orang kata badan ketiga badan yang kita kata jaga keselamatan juga. Tapi dia dalam USM ni dia hanyalah badan yang uniform yang orang kata sebelum ni ada badan uniform yang lain iaitu Palapis, tapi tak diteruskan dari USM, so tinggal Kosispa sajalah. So untuk yang ni kalau saya cadang lah kalau freshie berminat dari segi macam orang kata kawat kaki lah, nak suka enjoy nature, nak suka hiking ke, nak naik boat ke semua. Basically aktiviti tahan lasak tu memang Kosispa sentiasa ada lah. Especially kalau nak tahu tempat-tempat spot yang orang kata tak tahu nak pergi tapi sebenarnya benda tu hidden gem. Tapi Kosispa je yang tahu tempat tu. Kira macam tu lah. So kalau you nak enjoy outing semua tu memang I think ideal kedelap lah for you. Betul saya setuju. Sebab saya pun Kosispa juga. Oh iya ke? Oh Fuad pun Kosispa. Adakah Amir pun Kosispa juga? Tak. Tidak. Malangnya tidak. Saya introvert, so saya tak join Kosispa. Saya bukan tak nak join sebab
saya punya kredit awal tu macam dah terlalu mampat dan saya tak mampulah untuk menjadi seperti anda menjoin kuasa SPA dan saya pun tidak terlalu lasak seperti itu, jadi minta maaf. Jadi mungkin ada peluang untuk orang lain yang betul-betul rasa berminat, bolehlah join kuasa SPA macam yang Syazna ceritakan tadi kan. Sangat menarik sebenarnya, saya pun jealous kadang-kadang tengok budak-budak SISPA pergi apa tu, campfire masa tepi pantai kan. Menarik Betul, gila betul. lah. So macam pergi mana? Oh ada SISPA pergi sini. So ada je benda nak pergi kan. So yeah, boleh try lepas ni. Itu pun one of benda yang orang kata paling hangat dibualkan antara freshies bila nanti buka orientasi minggu, orang akan tanya pasal benda ni. Tapi ada pros and cons lah, sebab kadang-kadang macam kredit awal dah lebih, korang kena nego dengan program koordinator untuk dapatkan juga benda tu. So korang kena buat surat apa tu, tunjuk sebab tak silap. Kalau macam dah lebih Betul. kredit awal kan, kena hantar dekat whatsoever, saya tak tahulah, tapi adalah kena buat surat tu. So benda-benda tu boleh ditanyakan dekat nantilah kemudian bila dah masuk kan, boleh runding dengan lecturer macam mana. Okay, so kita dah tanya dua. Kita nak tanya Amir pula. Amir ni dia lain sikit. Amir dia lain sikit. Kita nak dengar kelainan daripada Amir. Amir boleh tak cerita sikit? Okay, macam mana Naz masuk kelainan tu? Kelab selain yang disebutkan. Saya nak dengar kelab lain. Macam kelab. Betul jugalah, sebabnya macam saya terkejut juga bila dengar macam anda bertiga rakam masjid tau. Saya macam aku seorang je Tak ke apa. yang termasuk Tak meeting ada. rakam masjid. Ada kelab lain. Jangan risau. Kita ada banyak kelab sebenarnya. Tapi ini baru sikit-sikit. Ni berdasarkan pengalaman saya lah yang sepanjang saya berada di USM, Kampus Kesihatan. So, one of the club yang saya nak cakap is SMPP, iaitu Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar, yang Fuad dah mention tadi. Kan, Majlis Perwakilan Pelajar tu ialah badan majlis. Tapi ini Sekretariat ni antara kelab bawah daripada bawah MPP itu sendirilah. Macam okay, as you know, MPP kita punya figure leader, kita punya apa-apalah kita nak utarakan idea untuk perbaikan kampus kan. So SMPP ni yang akan menjadi badan gerakan tu. So saya tengok jugalah, kalau macam you guys boleh tengok kat IG SMPP, banyak jugalah aktiviti yang mereka buat. Contohnya macam aktiviti banjir, bantuan banjir kilat kot, tak silap saya, di Kota Baru. So SNDP yang akan turun, and most of the orang cakap apa, macam apa, SNDP ni dia macam apa orang cakap, kalau MPP ni raja dekat kita punya campus, SNDP ni macam ibarat macam kerabat diorang lah, I don't know. Sebab macam apa-apa event yang nak dibuatkan, macam nak is officialized, kadang-kadang kita kena melalui MPP juga. Betul. Sebabnya betul kan? Okay. Lepas tu saya nak cakap lah, saya malu sikit lah sebabnya korang dah cakap pasal rakam masjid kan. Tak apa. Saya mesti nak cakap pasal kebudayaan lah. Okay. Boleh. Saya, kalau korang perasan kan, kalau macam Nas, kalau macam Fuad, kalau macam Syazni perasan kan, kita punya student ni bijak pandai, tapi diorang pun bijak, dia bukan daripada segi pelajaran je, kita kan kena ambil bio and everything kan, kita punya mata pelajaran padat, tapi diorang pun pandai daripada seni gaya tau. Sebabnya saya jumpa juga orang yang pandai menyanyi, menari, berlakon kan. Ya, pasal saya jumpa juga yang ada di K Barat apa semua tu kan. Banyak. Walaupun macam, tapi itulah malangnya kita di kampus kesihatan. So option tu agak limited sikit lah berbanding dengan kampus induk dan terkejut kan. So kita ada, yang ni yang saya pernah join lah. Kita ada nama dia Music Club / Jazz Club. Okay, club tu ditubuhkan khas untuk student-student yang nak tunjukkan bakat lah dalam menari, menyanyi. Sebabnya mostly kami akan buat event yang dikatakan macam apa, kita bagi peluang lah kepada student ni untuk tunjukkan bakat. Korang nak menari, menyanyi semua, tapi korang kena melalui proses interview dulu lah. Macam kita nak buat saringan lah kan, macam oh yang ni boleh menari, kita boleh masuk menari, yang ni boleh nyanyi, masuk nyanyi. Lepas tu kita ada club Adikarma. Tapi saya tak tahu sangat pasal Adikarma, sebabnya saya tak join sangat Adikarma. Nanti kepada freshie yang nak tanya pasal Adikarma or anything or music club, boleh berjumpa dengan saya or mana-mana ahli music club lah. Tapi kalau nak pasal Adikarma, tanya dekat ahli Adikarma. Okay, pasal hidden gem punya club kan, saya pernah, korang pernah dengar tak pasal club Seru? Pernah.
Sekretariat apa nama dia? Sekretariat kreasi dan Itu betul lah kurang. khas untuk orang yang jenis, kan kalau kita tahu kan hobi anak muda sekarang ni, fresh sekarang ni, diorang suka hiking gunung, Betul. hiking bukit kan. Orang kata ni menguji doa ibu. Macam tu. Betul. Menguji doa ibu. Betul. Apa saya tengok kat TikTok tu apa? Melatih jantung agar apa tak dia cakap pasal apa tak, tapi kelab seru ni basically for that lah. You guys mostly ahli-ahli dia orang yang sporting, suka sepanjat gunung or anything, selalunya diorang akan melakukan waktu hari cuti lah, tak clash dengan hari kelas. Okay, apa lagi, oh ya, kepada student yang macam contoh more into psychology or more into nak membantu rakan sebaya kan, macam daripada segi minda semua kan, so kita boleh masuk MRS. MRS stand for mentor rakan siswa. Ia kelab macam kelab untuk bantu mental health kita lah. Mostly kita event. Betul. Korang pun boleh masuk, korang join lah. Dia seakan-akan dekat sekolah kita ada PRS. Betul. Ini Ini MRS. So dia lebih Mentor kurang rakan je. siswa ni kita ada buat program macam contoh hari men's health, hari mental health, kita buat hari purple day, suicide prevention day. Baru-baru ni ada juga tahun lepas di Dewan Besar tentang isu keganasan antara wanita. Oh ya. Betul. Saya rasa Nas dengan Syazni jadi AJK rasanya. Ya ke? Ada ke? Tak ingat lah. Ada remember tapi tahulah masa Banyak sangat lah. Tapi event tu besar jugalah, sebabnya kita invite daripada semua IPTA sekeliling Kelantan. Kita ada invite juga ITM, semua IPG. Macam tu lah. So, itulah antara event saja. Lepas tu saya nak tekankan sikit, kita juga kepada orang yang macam oriented towards their own cause, kita ada event, kita ada kelab persatuan kos sendiri lah. Contohnya untuk medical science kita ada MedSoc, Medical Society. Untuk dental club kita ada PSG, dan untuk saya kata kita ada health club kan. Apa dah nama dia? PPSK juga. Betul, PPSK. Persatuan. Dan itu untuk orang yang oriented, mostly macam yang jenis yang saya nak tahu pasal kos saya sendiri kan. Betul. Dan dalam itu sendiri pun kita ada buat hari aktif. Contohnya macam PPSK ada buat hari sukan kan. Ya, kita banyak buat fun run sebenarnya. Yang fun run kita kaitkan dengan macam ada isu kita ada buat macam hari tu. Saya tak sure tapi banyak je fun run kita yang macam ada kena mengena dengan kanser apa benda ni. Maksudnya kita bukan sekadar fun run, banyak benda yang kita boleh relate kan sebenarnya. Betul. Kalau untuk MedSoc pula, saya tu dekat Grey Square. Okay, mana tak tahu, korang kena pergi tau Grey Square. Korang kena ingat dua tempat ni, Grey Square dengan Red Square. Sebab itu tempat makanan. Freshi. Syazmi, hari tu ada kan MedSoc buat apa, macam diorang bagi awareness kan dekat Grey Square ke? Macam pasal kanser, pasal kanser payudara. Kan? Diorang buat screening free tau. Betul. Something like that. Ada di kita orang baru ni buat health program. Kita orang pergi Thailand actually. Nak ajar community orang angkat Thailand dekat Narati buat tu. Sebab diorang punya culture dengan language tu lebih kurang je dengan orang Kelantan. Jadi betul. Kita kecil tu dua peh lah. Okay. So quite fun sebab selalunya kalau macam peluang-peluang macam ni jangan miss out lah, sebab especially macam kita kata new experience, new exposure. Betul. Memang fun lah. Serius. Sebenarnya bila time freshie ni adalah masa-masa yang orang kata memang golden time untuk korang try benda-benda macam ni, sebab bila dah masuk clinical year, it's very hard untuk kita join program-program orang kata yang macam pergi luar negara apa semua. Susah. Betul. Macam tak ada masa sangat. So time ni lah korang kena grab lah benda tu. Syamil ada nak tambah apa lagi tak? Macam benda-benda yang saya pun nak cakap lah, sebab macam mostly orang yang join club oriented berdasarkan course ni kan, kita ada macam stigma macam aku join ni tak berkembang lah, aku punya social kan, semua kan. Tapi tak pun sebenarnya, sebab macam club tu kita buat event yang terbuka untuk semua. Open. Betul. Dan kalau macam contoh Fuad mention tadi kan, pasal pergi ke luar negara dengan ahli dietitian punya club kan. Nampak tak? Macam dia tambah experience lah. Macam tak kita kena buang stigma yang macam saya tak nak join club ni lah sebab macam nanti penat, tak cukup. Just
bak kata Nazhana tadi, this is your one. This is your, orang cakap apa, golden opportunity lah untuk try. Betul. Sebab ini adalah cara kita develop skill macam saya cakap Ya, tadi. betul. So basically, Dan- sometimes it's once in a lifetime lah. Kalau macam tak grab sekarang, never. Betul? Betul. Tak ada. Kata apa, bab pepatah dahulu pada batas, kemudian tidak berguna. Cik. Dia kata bukan budak sastera je, boleh buat macam tu lah. Budak medik pun boleh lah. So, Medik buat boleh. dalam membuktikannya. Okay. So, kita Tapi saya nak tambah sikit lah. Oh, nak tambah lagi? Okay, Macam boleh. dia tambah sikit lah. Ni macam nak kena recognize sikit lah kat kelab lain tu. Macam ada lah. faham. Kalau nanti bila Rishi dah masuk kan, dah masuk SM ni akan belajar lah banyak kelab. Macam kat PSK kan, kelab PSK kan. Itu salah satunya. Itu under general PSK. Tapi kita setiap kali course mesti ada kelab dia sendiri. Macam kalau dietetik ada kelab dietary. Dia kata. Betul? Dia macam, dia tak semestinya semua course ada dia punya Betul. club. Tapi most of the course ada club dia sendiri. Betul? So, kalau korang punya course ada club dia sendiri, tolonglah. Memang, kalau boleh engage lah dalam tu. Buatlah, jadilah apa-apa JK sekali pun. Asalkan ada contribution dalam tu, korang dapat something. You gain something from your club lah. So, Lagi satu nak bina bond dengan senior kan. Ya, Saya pun betul. Kadang-kadang bila buat macam tu kan, sebenarnya bila korang dalam korang punya society, korang bukan dalam tu je. Korang akan pergi dengan society luar. Kadang-kadang collab dengan course yang sama dekat uni lain ataupun jumpa Betul. lecturer luar. Betul. Benda tu sebenarnya connection yang tadi kita mention awal-awal tu kan. Kita nak apa sebenarnya bila kita join club ni? Kita nak connection. That's the purpose lah sebenarnya kita kadang-kadang join club ni kan. So, sebenarnya kita dah mention banyak. Sebenarnya banyak je lagi club. Kita ada club sukarelawan. Macam-macam club lah nanti. Even Koko pun Mana? nanti ada juga dia punya club-club yang korang boleh join. Yang Koko, it's different thing. Yang club secretariat whatsoever, it's different thing. Tapi both memang perlu. Sebab Koko tu, korang, dia macam ni, benda tu wajib lah. So korang kena ambil kat Koko. So kat Koko pun ada club dia sendiri. Ada fotografi, cantik batik, silat, whatsoever, banyak. So benda tu korang Memanah. boleh memanah, sukan, semua ada. Jangan risau, sukan. Kita walaupun health campus ni nampak macam belajar je kan, tak. Kita ada sukan juga sebenarnya. Kita ada sukan. Dekat dalam bawah MPD pun kita ada sukat. Sukat tu sukan antara desa siswa. So kalau korang rasa korang memang atlet yang berbakat, korang nak mewakili kampus kesihatan Desa Siswa Nurani, korang boleh daftar untuk menjadi wakil untuk sukan. Sukat kita ada 3 fasa. Dan kita, sukat ada 3 fasa. Kita ada juga TOT, olahraga. Kita ada pantun, debat. Macam-macam. Kita ada macam-macam. So, korang jangan risau. Korang memang ada banyak peluang. Sebenarnya saya pun dulu tak macam ni. Tak dapat peluang. Masuk kat sekolah, kita rasa macam kita ni bukan siapa-siapa. We are nobody. Tapi sebab bila masuk USM ni kan, bila masuk uni, macam wah, banyak gila peluang. So, korang kena grab the opportunities. So, kalau korang tak grab, memang rugilah. So, nak kata kita sekarang ni dah tunjuk lah. Memang ramai orang-orang hebat yang kita berjaya tunjukkan dan sebenarnya kita boleh buat. Okay, so sebenarnya banyak, kita ada lagi beberapa topik yang kita nak bincangkan dalam episod ni. Tapi kita bagilah rehat kejap dekat speaker kan. Kita akan jumpa dekat part 2. So kita akan rehat sekejap iklan. So we're going to meet at part 2. Okay, so stay tuned guys.